Assalamualaikum, nama saya Nurmia Khaila. Saya berumur 10 tahun. Saya bersekolah di SK Penjom. Saya mula daftar ke Nadi seawal darjah 1. Waktu itu, saya menyertai pelbagai program, antaranya kelas online, pertandingan mewarna dan banyak lagi. Saya di sini hari ini adalah untuk berkongsi pengalaman saya di Nadi berkenaan dengan kempen Internet Selamat atau KIS. Saya mula belajar tentang KIS di Nadi dan ada juga petugas Nadi yang datang di sekolah saya. Saya belajar tentang bahaya dunia internet untuk kanak-kanak macam saya. Dulu saya ada akaun TikTok tapi sekarang saya dah delete sebab takut kalau kita ada berkawan dengan orang jahat. Sebenarnya kanak-kanak macam saya tak perlukan handphone. Kita boleh minta izin ibu bapa untuk menggunakan handphone ibu bapa sahaja. Kawan-kawan jangan lupa nak selamat selalu. Media sosial stop dulu.